pula ni. Halo guys, ini adalah kulat punan, kulat sawit, kulat kelapa sawit. Kulat ini tumbuh di kelapa sawit ya, bambu. Kulat ini digoreng dengan kunyit. Ya bang. Cara membuat mie dengan kulat. Gimana Pak, enak? Cara begini dengan kulat. Nah, ini penggemar mie kulat. Kulat. Bang dulu pernah buka warung di Medan ah? Ya ya. Di mana yang di Medan? Ya beli. Kulatnya dimasukkan, kemudian dijawa-jawa. Kalau buat sudah leo. Aku nak kawin. Lalu Kokah tayo lejai. pernah. Ya. Garam ah. Ya. Garam yang standar.
Mì soto. Mì soto. Cho đó. Cho rồi. Itu Medan. Jangan ragu gitu. Lemai no mile. Aja terus. Dah. Ya. Ini pula ni. Ini pula. Rồi, cả lực lượng chồng. Mahio. Ya kan đây cái này mình là có cả hậu dung lùa. Chạy kia. Udah siap ah. Ya. Tama apa ni? Nè, agak jenguk pula nak jenguk nek. Habis dah we. Apa lagi? Lagi. Ada orang lain. Kau boleh tepi. Yes. Ini ada pengawal piring. Wow. Sedap. Jangan boleh ambil pula ni. Kamu fikak ni gede. Ya. Untuk yang ikan dulu. Udah sampai kupai lebar tadi. Ramai. Ini mana? Pada sini. Tunjuk kerasa ya. Bukan mana? Ini para penggemar mie kulat. Apa ini dia? Tak boleh tua aku. Saya kan kau kau bah.